Kerajaan Kedah Tua diasaskan oleh Merong Mahawangsa pada awal Masehi. Kedah juga dikenali sebagai Kataha, Kadaram, Kalah, Kalahbar dan Kalagram. Kedah Tua dikenali sebagai pusat pembuatan dan peleburan besi. Kerajaan Kedah Tua menerima Islam pada tahun 847. Kesultanan Patani adalah kesinambungan dari Kerajaan Langkasuka yang berakhir pada abad ke-15. Kerajaan Patani diasaskan oleh Raja Bijaya dari Kedah dan diberi gelaran tempat itu sebagai Patani. Kesultanan Patani mencapai kemuncaknya pada pemerintahan Ratu Pelangi. Kesultanan Johor adalah kesinambungan dari Kesultanan Melaka yang jatuh ke atas Portugis pada tahun 1511. Kesultanan Johor diasaskan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah II. Gabungan Riau dan Pahang menguatkan lagi Johor dari ancaman penjajah. Kesultanan Aceh adalah kesinambungan dari Kerajaan Pasai yang jatuh ketika abad ke-14. Kesultanan Aceh mencapai kemuncak pemerintahannya pada zaman Sultan Iskandar Muda. Semasa pemerintahan beliau, Aceh dapat memperluaskan penguasaannya hingga Semenanjung dan Sumatera. Kerajaan Majapahit diasaskan oleh Raden Wijaya dari keturunan Sriwijaya dari dinasti Sailendra Sriwijaya. Kerajaan Majapahit mencapai kemuncaknya semasa pemerintahan Hayam Wuruk dan pimpinan Gajah Mada dengan terkenal dengan Sumpah Palapa. Selepas berakhirnya era Sriwijaya, wilayah Sumatera bangkit dengan kerajaan baru yang pusat pemerintahannya di Melayupura dan gelaran bagi kerajaan ini adalah Sri Dharmaraya. Ia sebagai penerus legasi kegemilangan Sriwijaya. Selepas berakhirnya era Sriwijaya di Segenting Kra dan Tanah Melayu, yang menggantikannya adalah negara Sri Dharmaraja yang berpusat di Ligor. Zaman keemasan Sri Dharmaraja adalah berjaya menakluk Sri Lanka di bawah pimpinan Chandrabhanu Sri Dharmaraja. Diasaskan oleh Awang Halak Bertata pada tahun 1368 di Kota Batu. Wilayah kekuasaannya mencakupi pesisir Pulau Borneo dan sebahagian Kepulauan Filipina. Kegemilangan Kesultanan Brunei semasa pemerintahan Nakhoda Ragam. Penubuhan Melaka pada tahun 1262 daripada pelabuhan kecil dan menjadi Kesultanan Melaka pada tahun 1396 oleh Raja Iskandar Shah dari Singapura. Ia menjadi Melaka sebagai pusat perdagangan terpenting di dunia pada abad ke-15. Empayar Sriwijaya yang bermula di Segenting Kra lalu berkembang ke seluruh Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa dan Indochina, menurunkan dinasti Sri Maharaja ke kerajaan-kerajaan seterusnya.